Hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmat, taufik dan hidayah Allah juga kita dapat kumpul lagi pada malam hari yang berbahagia insya-Allah untuk majlis ilmu kita pada malam ini sebelum kita bercuti hari raya Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi saya diangkat tadi oleh yang berusaha Tuan Haji Khalid iaitu supaya malam ini kita ambil satu tajuk berkaitan dengan ibadah korban betul tak Tuan Haji Khalid tadi ada dibagi saya oleh Tuan Haji Khalid apa tajuknya tu tentang berkaitan dengan apa tadi tadi apa ni? Terimalah korban. Ya, terimalah korban. Ya, terimalah korban. Macam mana caranya kita nak diterima korban? Saya fikir ramai yang berkorban sekarang ni kan. Itu kan. Di semua yang ada sini ada korban tahun ni tuan-tuan. Ada ya? Alhamdulillah. Maknanya kita nak jadikan korban kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana iaitu usaha kita agar korban itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan kalau kita bercakap tentang ibadah korban ini, ketika sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tanya sahabat, ma hadhil udhiyah, apakah ibadah korban ini? Tanya Rasulullah SAW, ma hadhil udhiyah, apakah ibadah kurban ini? Wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, millata abikum Ibrahim. Kurban ini asalnya daripada bapa kamu Nabi Ibrahim. Ya kan? Maknanya asal usulnya ini diperintahkan iaitu kepada Nabi Ibrahim AS. Pertama-tama sekali. Yang pertama. Kemudian ditanya oleh sahabat yang ditanya baginda Rasulullah SAW lagi, wa malana ya Rasulullah, apa yang boleh kami perolehi daripada ibadah kurban ini? Maknanya kalau ibadah kurban kami diterima, apa yang kami boleh dapat? Kiranya apakah kiranya disediakan oleh Allah SWT untuk kami, yaitu bagi orang-orang yang berkorban yang diterima ibadah korban mereka. Jadi ini kita cerita dulu ganjaran. Lepas itu kalau kita tengok, kita kaitkan dengan bagaimana ibadah korban yang diterima. Ada Jadi bila diterima ibadah korban kita, tuan-tuan korban, Rasulullah kata dalam hadis ini, likulli sufin hasanah, likulli sya'rin hasanah, likulli sya'rin hasanah. Setiap sehelai bulunya satu kebaikan. Jadi maknanya menggambarkan bahawa kebaikan atau ganjaran ibadah kurban ini adalah begitu banyak. Kerana setiap helai bulunya adalah satu kebaikan. Kemudian ditanya lagi Rasulullah SAW, fasuf, bagaimana bulu yang halus? Macam bulu yang bertubuh, ataupun yang kecil-kecil yang halus ni. Rasulullah menyatakan, likulli sufin hasan, tiap bulu-bulu yang halus, yang bertubuh, yang halus ke bau, sikit masa yang kecil-kecil ni, itu pun dikira juga sebagai kebaikan. Alhamdulillah. Pernahkah tuan-tuan mengira bulu kambing berapa helai bulu kambing? Kalau kita korban satu ekor kambing, nisbahkan satu kambing seekor kambing satu orang nanti kira ekor kambing berapa? Tak mampu kira kecil-kecil. Bukan bulunya banyak dalam barang seluruh badannya ni. Mungkin ekornya berapa ribu, tak tahu. Badannya, kakinya, kaki kanan, kaki kiri, depan, belakang, tak tahu lah kita. Ini menandakan bahawa kebaikan untuk orang yang korban itu memang banyak, sehingga kami nyatakan, dinisbahkan
kepada setiap helai bunyi itu satu kebaikan. Kau tahu tak ini? Jadinya cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dalam satu riwayat menyatakan Ibrahim alaihissalam 2 kali bermimpi sebelum lagi dia memberitahu, memaklumkan kepada anaknya bahawa dia disembelih oleh bahawa dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ada riwayat yang kata 3 kali. Kita ambil yang 2 kali sebab 2 kali ini kita lihat kepada hari Tarwiyah dan hari Arafah. Tu baik. Jadi hari Tarwiyah ini dikisahkan bahawa pada malam Tarwiyah itu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi disuruh menyembelih anak pada malam Tarwiyah. Mana kita ni kalau malam Tarwiyah kita bila? Betul. Malam ni lah. Ini hari Jumaat malam Sabtu, besok Tarwiyah hari Sabtu, Ahad hari Arafah. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul. Betul ke betul tak betul? Okey. Tuan-tuan, sekarang ni kita tengok ni, maknanya hari Sabtu adalah hari Tarwiyah kita, hari Ahad hari Arafah, hari Isnin hari Idul Adha, hari raya Kurban. Balik pada malam Tarwiyah, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih anak. Kemudian dia pun meru'yah mimpi, menimbang-nimbang, memikir-mikir. Itu kata Tarwiyah. Dia belum beritahu pada anaknya lagi. Mungkin sebabnya barangkali sebab berat kan mimpi dia, perintah ni berat ni, menyembelih anak. Masa tu Nabi Ismail alaihissalam umurnya sebahagian mufassirun menyatakan dalam lingkungan 7 tahun. Macam umur Humayyiz lah, baru berakal kan, 7 tahun. Sebagai mufassir menyatakan juga umurnya dalam lingkungan 13 tahun. Agak umur apa tu? Balik lalu kan lebih kurang. Sebabnya dalam Al-Quran itu dinyatakan oleh yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maksud tu tak kala umur Ismail itu balagha ma'ahu sa'ya, boleh sampai kepada boleh bekerja, ibarat kalau ada orang istilahnya dulu ni dalam tafsir, boleh bekerja menolong bapanya. Mana boleh menolong bapa bekerja, tolong-tolong macam anak umur 7 tahun ni kan, betul-betul ni umur yang main di sini kan. Jadi sebagian mengatakan umurnya masa tu dah 13 tahun, dah boleh tolong bekerja, dah balagha ma'ahu sa'ya, dah boleh kerja lah, dah boleh buat kerja, dah boleh harap lah. 13 tahun. Tiba-tiba sana boleh tu badir tu, akal badir tu kan. Maka falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk. Maka dia bermimpi kali pertama dulu masa 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, malam Tarwiyah tu. Dia pun besoknya mentarwiyah, meru'yah mimpinya tu. Dia scan, dia fikir-fikir, dia timbang-timbang, dia belum bagi tahu tak lagi. Kemudian bila hari Arafah atau hari malam sekali lagi tu, malam Arafah, malam Tarwiyah, macam malam ni lah kan, malam ni kan dia mimpi kan, besok hari Sabtu dia tak bagi tahu lagi. Malam Ahad tu mimpi lagi, kali kedua. Maka bila demikiannya katanya Arafah ru'yahu, dia mengenal mimpinya ni memang ini dia yakin mimpinya adalah, iaitu
kena jalankan, wajib, ini adalah perintah Allah. Jadi arafa ru'yahu ni, maka dia beritahulah kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk, wahai anak yang amat aku sayangi, aku melihat dalam mimpiku aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Maka apa kata Ismail alaihissalam? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahandaku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah as-sabirin. Anda akan mendapati saya, yaitu sabar dalam menerima perintah ini. Maknanya dia rela untuk disembelih. Abang, kalau sekarang ni lah saya tanya tuan-tuan, ada tuan-tuan mimpi macam Nabi Ibrahim lah, mimpi 9 anak macam mana? Besok panggil tak anak, wahai amat, semalam ayah punya maqam sama macam Nabi Ibrahim, suruh sembelih kau nak. Memang hebatlah ayah ni, maqam ayah macam maqam Ibrahim. Ayah ni yang bermimpi menyembelih kau. Bagaimana pendapat kau, wahai amat? Apa kata amat? Ayah ni tak ada kerja lain, tak kerja lain ya. Ini mimpi Rasul dengan mimpi kita tak sama, tuan-tuan. Tengok takwil mimpi. Mimpi kita ada 3 macam. Dia punya apa nama tu? Dia punya jenisnya. 3 macam jenisnya. Mimpi Rasul ni memang wahyu semacam je. Kita ni ada 3 macam. Apa tu yang 3 macam tu kan? Mengikut bacaan saya tuan-tuan. Pertama, boleh jadi mimpi hidayah Allah. Tapi ingat, hidayah Allah tak akan mungkin kita disuruh menyembelih anak. Sebab kita ni, iman kita ni bukanlah macam iman Rasul-Rasul. Kalau mimpi kata jumpa jodoh, dah istikharah berpuluh-puluh kali, beratus kali dalam mimpi datang jodoh tu, ada gambaran jodoh datang. Alhamdulillah hidayah, insyaAllah ambil dulu jodoh. Dulu lah masa sebelum dapat jodoh kan. Sekarang ni dah ada jodoh dah, akan istikharah nak dapat jodoh lagi kan. Minta yang lain pula untuk dapat jodoh anak yang baik ke, jadi dapat calon menantu. Minta kepada Allah, insyaAllah. Kalau datang dalam mimpi, cara kita beristikharah, cara kita tidur dengan berwuduknya, dengan cara membaca ayat Al-Quran, insyaAllah adalah satu juga jenis mimpi hidayah dari Allah SWT. Tapi di samping itu, ada juga mimpi ni tuan-tuan, disebabkan kita khayal-khayalkan waktu siang hari. Katanya kalau kita khayal-khayalkan, maka dia berada di bawah ambang sedar kita secara minda ni, dan dia boleh keluar dari, naik ke atas ambang sedar kita tu, dan terbuai dalam mimpi, mainan tidur. Sudah tak? Sesuatu yang kita terlampau khayalkan dan terlampau fokuskan waktu kita siang hari, boleh datang dalam mimpi, betul kan? Kemudian yang ketiga tu boleh juga gangguan syaitan. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ini satu pandangan. Baik tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni habis cerita Nabi Ibrahim. Maknanya kalau kita lihat dari kisah Ibrahim ni, dia memang betul-betul ikhlas menyembelih anaknya, dan anaknya pun ikhlas disembelih. Betul-betul. Hatta anak yang paling dikasihi dan disayangi, kedua-duanya rida, menyembelih pun rida, apa keredaannya, peringkatnya, dan yang sembelih pun rida untuk disembelih. Tapi yang paling penting ni kita, kalau dikaitkan dalam masa kita sekarang ni, tentu keredaan kita lah. Kita bukan sembelih anak ya, sembelih haiwan tu rida je, insyaAllah. Tak perlu tanya-tanya dia, wahai lembu, wahai kambing, adakah engkau rida disembelih? Bagaimana pendapat engkau, wahai kambing? Tak ada tanya.
Itu kambing memang haiwan sembelihan, al-an'am. Kalau anak dulu tanya bapak dia pasal anak. Anak tu adalah anak Nabi Ibrahim. Maka sekarang ni tak tanya. Tapi yang penting keridhaan, keikhlasan kita. Tidak ada rasa sikap apapun, rasa takabur, bongkak, nak menunjuk-nunjuk. Oh, kononnya saya satu keluarga. Kan? Itulah Allah Alam lah. Ada tu, buat situ nombor 1 atas nama saya. Korban pertama ni satu keluarga saya. Buat besar-besar sikit. Ni yang tu kata. Jadi ni kalau kita kaitkan dengan keikhlasan, keikhlasan dan ketakwaan kita sesuai dengan makna qarraba yuqarribu qurbana. Qarraba yakni menghampirkan apa? Menghampirkan diri kepada Allah semata-mata adalah untuk iaitu memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna perkataan qarraba yuqarribu qurbana, yakni menghampirkan diri kepada Allah semata-mata untuk memenuhi perintah Allah. Jadi bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk supaya orang lihat kita korban, kita banyak bagian kita berkorban. Tak ada. Jadi itu makanya dia tengok yang cerita ni, keikhlasan ni, ketakwaan ni juga ada kaitannya dengan anak Nabi Adam AS. Nabi Adam AS ceritanya tu. Cuba kita tengok riwayat Nabi Adam AS bersama dengan isterinya Hawa. Berapa kali Hawa bersalin? Berapa kali Hawa bersalin? Dia melahirkan anak berapa kali? Bersalin berapa kali? 20 kali. Ada orang Islam bersalin 20 kali? Tak ada kan? Rekod. Dan bersalin 20 kali ni setiap Hawa ni, isteri Nabi Adam AS bersalin kembar. Kembar ni pula laki-laki perempuan. Bukan kembar perempuan atau laki-laki perempuan. Sepasang. 20 kali bersalin, kembar sepasang. Berapa anak? 20 kali bersalin. Setiap bersalin kembar. Berapa anak jadi? 40 kan? Betul kan? 40 kan? Jadi 40 ni anaknya ni laki-laki perempuan. Jadi cerita ini tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ada cerita lagi lepas tu, qala la aqtulannak. Ada lagi sambungan, tapi kita ambil yang ini. Bacakan kepada mereka, umat engkau yang Muhammad, tentang kisah 2 orang anak Nabi Adam AS. Naba'a ibnai Adam bil haqq, dengan sebenar-benarnya kisahnya. Iaitu dalam tafsir nyatakan kupasan mufassirunnya, seorang tu anaknya bernama Habil bersama adik kembar sama lahir dengan dia bernama Labutha. Tadi kata Layutha, Labutha, Layutha berakhir. Kemudian satu lagi iaitu anak yang kelahiran selanjutnya Qabil, bernama bersama adik kembar sama kelahiran dengannya, namanya Iklimah. Iklimah ni rupawan, cantik, molek. Apa ni kata puan nama tu, amat cantik rupanya. Yang berbelainan dengan Labutha ni, dia tak berapa cantik, tak macam Iklimah. Jadinya dikisahkan bahawa ceritanya ni, mereka ini ingin berkahwin. Ketika sampai remajanya ingin berkahwin. Jadi sebelum berkahwin nak tahu siapa di antara mereka ni yang ikhlas dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kedua-dua anaknya ni, Habil dan Qabil, kedua-dua anak
Nabi Adam AS ni untuk berkorban. Yang Habil ni dia beternak hewan, diambil kibas yang paling gemuk, paling sehat, dia letak atas bukit untuk dikorbankan. Cara berkorban dulu lah zaman Nabi Adam. Kita sekarang disembelih kan. Kemudian yang Qabil ni diambilnya bahan-bahan ataupun hasil-hasil tanaman-tanaman kebun. Dia ni kebun buah-buahan, sayur-sayur bercocok tanam, diambil dalam bakul, tapi dia pilih yang kata orang dah layu, buah-buah yang orang macam daripada dibuang ni memang nak buang juga ya, letak ya. Dia tak ada unsur keikhlasan ketakwaan ni. Tak tawakal ni, letakkan atas ni. Maka korban siapa yang diterima? Korban Habil, yaitu satu kibas ternak yang sehat, diterima oleh Allah SWT. Satu riwayat mengatakan ada satu ulama api menyambang. Kemudian ininya di apa juga disambungkan juga. Mula-mulanya nampak dari ceritanya pun katanya kisahnya itu juga bahawa Allah memerintahkan Nabi Adam untuk mengambilkan anak-anaknya ini secara silam. Maknanya yang tidak dibenarkan berkahwin dengan adik kembar yang sama kelahiran. Jadi Qabil ni memang dia adik kembar dia ni adalah Ikrimah ni cantik. Dia nak kahwin dengan adik kembar yang sama tahun kelahiran dengan dia. Dia tidak dibenarkan. Tapi dia nak juga sebaliknya lebih cantik daripada Labusa adik kembar Habil. Dia nak dengan adik kembar yang Ikrimah yang cantik. Dia tak mau dengan Labusa. Maka itulah nak tengok bagaimana ketakwaan, nak menguji satu ketakwaan, maka disuruh mereka untuk berkorban. Kita pun kita tak nak menguji ketakwaan kita, kita perlu berkorban. Korban apa? Korbankan tenaga kita, harta kita, kan? Fikiran kita, masa kita. Jadi akhirnya diterima korban ini. Ada saya terbaca dalam tafsir Ibnu Katsir tentang Atharus Sahabah memupaskan ada kaitan di antara keikhlasan dan ketakwaan sifat Habil yang mengorbankan kibas yang gemuk yang sehat yang diterima oleh Allah ini. Inilah yang disuruh digunakan menebus Nabi Ismail alaihissalam dalam cerita ketika Ibrahim menyembelih anaknya, maka ditebus Ismail itu dengan satu yaitu sembelihan yang besar, yaitu kibas yang gemuk yang sehat. Wa fadainahu bi dhibhin 'azim, maka kami tebus, kata Allah, yaitu Ismail itu dengan satu sembelihan yang besar yang gemuk, yaitu kibas. Jadi tengok di sini, tuan-tuan, kita dapat satu resepi yang baik, satu point yang baik bahawa salah satunya agar kurban kita diterima sesuai dengan tajuk kita pada malam ini, terimalah kurbanku ya Allah. Satu, ikhlaskan dan bertakwa kepada Allah SWT dalam kurban. Jangan ada sebagai takabur, menunjuk-nunjuk, terpaksa kerana selain daripada Allah. Bukan kerana Allah, bukan kerana ketakwaan, bukan kerana mendekatkan, menghampirkan diri kepada Allah semata-mata kerana memenuhi perintah Allah, bukan kerana qarraba yuqarribu qurbana, bukan kerana menghampirkan diri dengan ketakwaan, keikhlasan kepada Allah. Maka ini sudah tentunya susahlah nak diterima kurban kita. Hadirin dirahmati Allah sekalian. Untuk itu kita fokus kepada kurban ini saja. Kita tengok kurban ini bila. Kalau ceritanya bila hari Arafah itu
Nabi Ibrahim memahami arafa ru'yahu, mengenal, yakin bahawa mimpinya itu adalah perintah Allah, maka diberi dimaklum kepada anaknya, anaknya terima, maka terjadilah penyembelihan itu pada hari 10 Zulhijjah, pada pagi hari, seperti kita laksanakan sekarang. Itu akan dikatakan bahwasanya kita mengikut millat Ibrahim ini, kita berkorban mengorbankan haiwan sembelihan pada pagi. Dan tentunya tuan-tuan puan hadirin rahmati Allah sekaliannya, kita pagi itu untuk meraihkan, meraihkan ibadah korban, penyembelihan korban ini, kita boleh awalkan sikit, boleh pergi dulu ke salat Idul Adha ni, dan tanpa dengan menahan makan dan minum, maknanya menahan makan minum. Kita macam berpuasa sekejap lah pada pagi itu, tanpa disunahkan tanpa makan dan minum, terus untuk pergi salat Idul Adha. Dan selepas salat ni kita perlu melaksanakan ibadah korban, ibadah korban, sehinggalah sampai kepada iaitu masa penyembelihan ini pada hari-hari tasyrik. Hari pertama tasyrik iaitu hari apa dia? Hari Selasa kan? Hari kedua tasyrik hari Rabu, hari ketiga tasyrik hari Khamis. Hari Khamis sebelum tenggelam matahari boleh lagi menyembelih korban. Silakan. Tiada satu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari raya kurban dan pada hari-hari tasyrik, 3 hari-hari tasyrik, melainkan menyembelih haiwan kurban, sembelihan haiwan kurban. Itu amal yang paling disukai. Sehingga kan ada orang dia kata saya tak ada duit, nak kambing pun tak dapat, tapi saya cuma ada ayam seekor 2 ekor. Jadi saya nak meraihkan ibadah kurban ni, saya sembelih ayam saya seekor 2 ekor. Jadinya kalau disoal adakah itu menjadi kurban, tak ada. Ayam tak masuk. Al-an'am ini dia kambing, biri-biri, lembu, kerbau, apalagi unta, kan? Ayam tak ada. Tapi kalau banyak ayam, banyak ayam ada berpuluh-puluh ayam kan? Jual ayam tu, beli seekor kambing, sembelih kambing. Boleh tak? Dia nak berkorban. Tapi kalau sekiranya dah seekor 2 ekor ayam, nak menitiskan darah sembelihan hewan, nak meraihkan hari raya kurban dan hari-hari tasyrik, tak apa, sembelih 1 ekor 2 ekor tu. Lepas tu masak ayam, lagi kita sikit jiran tetangga, ulai ayam, goreng ayam, kan? Apa itu sedekah, tapi tak ada kata kurban ayam. Jadi sebabnya tidak termasuk dalam haiwan sembelihan. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kalau dilihat dari satu hadis yang lain yang maqbul, walaupun darjatnya tak sampai kepada mereka sahih, seperti kalau kita lihat hadis ini maqbul, diterima, dan kita memotivasi kita untuk berkorban dan memperbesarkan ibadah korban kita. Seperti Rasulullah SAW ada bersabda, "Azimu dhahayakum fa inna 'ala as-sirati maqayakum." Perbesarkanlah kurban kamu, sesungguhnya kurban kamu ini akan menjadi kenderaan kamu di atas sirat. Sirat ni sana. Tuan hadirin rahmati Allah sekalian, kita kenderaan di dunia kita belum ada. Satu ketika saya terbaca satu kartunnya surat khabar. Bos kata kepada pekerja dia, tolong kamu carikan ibadah kurban, iaitu haiwan kurban yang paling murah lah. Sebab tu kurban ni kan macam-macam kan, ada yang gemuk sehat dia mahal kan, ada yang kurus sikit murah kan. Kalau ke kampung lah, kalau ke kampung
kami sana kan, boleh dapat murah dekat kampung orang, jauh-jauh sikit, orang susah nak datang gitu kan. Bos, kenapa bos nak cari yang paling murah bos? Pelik juga bos ni. Kenapa pelik pula? Saya dapat yang murah, itu rezeki lah. Tak, peliknya gini bos, kalau bos nak dulu beli kenderaan dunia tu, kenderaan yang cantik-cantik, yang besar-besar, Mercedes. Kenderaan akhirat bosnya nak kurus kering, kurus-kurus. Mana bos? Betul kan? Mana kenderaan dunia ni? Semua nak yang hebat-hebat, besar-besar. Kalau tak ada mampu, kecil dulu. Gaji bertambah, tambah sikit, potong ke, potong perdana. Kalau dia ada dapat lagi besar lagi, naik Mercedes ke apa, open drive ke, betul tak? Tapi ini kenderaan akhirat. Masa Rasulullah sabda, "Azimu dhahayakum fa inna 'ala as-sirati matayakum." Perbesarkan sembelihan kamu untuk iaitu daging apa ni, sembelihan kurban kamu, sebabnya haiwan sembelihan kurban akan menjadi kenderaan kamu nanti di Tasirah. Saya cara makannya secara umum, saya tak sempat memupaskan secara detail riwayat-riwayat hadis itu, dan sebab kita masa terakhir ini saya nak mengambil kepada tajuk yang kita tajuk umum, dan itu terimalah kurban. Begitu ya Tuan Haji ya. Jadi nak menerima kurban ini, yang pertama sekali, kita lihat dia bercerita ni. Pertama, ada unsur ketakwaan. Kedua, unsur keikhlasan. Ketiga, usahakan yang paling terbaik. Kalau boleh paling mahal, yang paling gemuk, paling sehat, tak ada cacat celanya. Terima kan? Nak terima tak? Nak terima. Kemudian untuk itu juga kita ambil perkara-perkara yang sunat. Yang sunat apa? Kita sunat untuk kalau dapat sembelih sendiri, kalau pandai, kalau berani kan. Kalau tak pun apa nama tu, seperti Aisyah radhiyallahu anha, dia saksikan. Saksikanlah daging sembelihan korban kamu, kata Rasulullah. Jadi kalau dia tidak apapun, tidak sembelih sendiri, dia saksikan. Bagaimana tu? Ikut dalam apa nama itu, tempat penyembelihan itu, menyaksikan dan berdoa sekali kepada Allah SWT agar kurban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana darah yang mengalir, setiap titik darah yang mengalir dari haiwan sembelihan kurban ini mencecah bumi. Setiap darahnya itu yang menitik ini mengampulkan dosa orang yang kurban. Sebelum darah itu menitik ke bumi, darah sembelihan Allah, Allah mengampulkan dosa orang-orang yang kurban yang ikhlas dan dengan penuh ketakwaan. Tuan-tuan hadirin dan hadirat, untuk itu kita tengok juga kalau dilihat daripada mafhum Al-Quranul Karim, kepada sesiapakah daging kurban ini diberikan. Kita tengok juga tu. Bukan maknanya kalau dia kurban, aku nak pesan pada orang yang menguruskan menyembelih dari melapa-lapa tu, siapkan ya, bahawa sebelah kanan, kiri kanan untuk aku. Apa tu, ini daging pinang untuk aku. Akhirnya satu kambing itu ada lebih kurang berapa kg ni? Ada 15 ke atau 20 kg? Siapa yang pengalaman? 40? 30? Tengok kambingnya juga ni. Kalau kurus-kurus ni mungkin kurang lah kan. Katalah 30. Ada 30 ke satu kambing? Ada lebih kurang ya? 30, katalah 30 satu ekor kambing. Kata okey, ini pohon sebelah kanan, kanan kiri, daging pinang dan semuanya ada lengkap. Sedia, memang sunat bagi orang yang berkorban, kecuali kurban nazar. Kurban nazar tak boleh diambil walau sedikit ke, walau sedikit pun. Tapi kalau kurban biasa ni, memang dia sunat ambil. Sunat. Dia makan sedikit, ambil untuk keluarga dia.
Kalau dia tak ambil langsung makruh, kena ambil. Tapi jangan lebih daripada 1/3. Sebabnya kalau lihat 30 kg tadi, satu kambing lah kata 30 kg, paling banyak pun dia ambil 10 kg. Jangan semua nak dia ambil akhirnya 20 kg untuk dia, tinggal 10 kg lagi. Ini bukan berkorban untuk orang lain, berkorban untuk diri sendiri kan. 20 kg dia ambil semua, betul tinggal 10 kg dah lagi. Patutnya kalau kita lihat, utamakan fakir miskin dulu, yang memang jarang-jarang makan daging ni. Jadi 1/3 pertama tu utamakan fakir miskin dulu. 1/3 yang kedua tu bolehlah untuk dia, ataupun untuk orang-orang yang ada jiran tetangga yang sekitar tu, walaupun dia tak miskin dapat. Sebab hari berkorban ni bukan kepada orang fakir miskin saja. Kita bagilah jawatan kuasa masjid ke surau kita kan, mana-mana tuan-tuan guru kita boleh dapat juga kan. Setengah kg ke, seperempat kg ke, apa yang dapat lah. Tapi orang semua dapat lah. Siapa ya? Itu hari yang berarti wasyaf, hari makan minum, hari kalau dulu-dulu hari tasyrik itu, hatta orang-orang Arab dulu yang daging-daging ni supaya tahan, dia orang jemur daging ni. Dia jemur, kok ada lagi di antara orang-orang tu yang tak dapat daging lagi, bagi. Mana jiran-jiran yang tak dapat lagi, bagi. Walaupun strategi bagi, semua dapat. Jemur daging supaya tahan 3 hari tu, jemur daging dia orang. Sekarang tak payah jemur, masuk peti ais je. Ya? Kalau kita banyak daging tu, masuk peti ais, tahan. Kan ya jiran tetangga, dapat daging ke berapa? Belum. Okey, bagi dah setengah kg ke. Kita ada 10 kg semuanya. Bagi sikit setengah kg, 1 kg. Bagi. Semua orang dapat. Jadi 1/3 pertama tu orang pakai miskin pertama. 1/3 yang kedua, kalau tadi 1/3 pertama, kalau 30 kg jadi 10 kg lah. 10 kg untuk orang pakai miskin. 10 kg yang kedua tu untuk utamakan untuk orang itu, jiran tetangga kita yang hadir dalam apa nama tu, dalam meraihkan ibadah penyembelihan haiwan kurban. Tapi ingatlah, tak bolehlah kata ini untuk upah kaum lapar-lapar, untuk upah menyembelih kurban, tak boleh. Dia tak boleh jadikan upah. Dia memang hak dia. Orang ada situ beri dia kurban tu, walau 1 kg, walau 1 kg, 1/3 kedua tadi. Kalau apa nama tu, dia perlu upah sebab dia datang jauh, pisau apa semua, upah itu keluarkan dari lain lah, yang keluarkan daripada daging tu. Kemudian 1/3 yang kedua, yang ketiga, pertama tadi pakai miskin. 1/3 itu maknanya 10 kg yang kedua, bahagian 10 kg yang kedua tu untuk orang yang jiran tetangga yang ikut dalam majlis sebelian kurban tu. 1/3 itu 10 kg yang ketiga, boleh untuk orang yang kurban. Asalkan syaratnya kurban itu bukan kurban nazar. Okay? Dia ambil. Tapi kalau lebih sikit dia ambil, kurang dari 1/3 dia afdal. Kalau dia kurang daripada 1/3, dia kurang dari 10 kg, kurang daripada itu, yang lebih itu dia utamakan fakir miskin tadi. Itu lagi afdal. Untuk itu maka kalau sekiranya korban ini bercampur dengan kekal pun boleh. Boleh. Cumanya dalam hukumnya korban ini lebih afdal dibagi-bagikan dagingnya sementap-mentap. Yang akikah ini lebih afdal disunatkan dimasak. Itu jadi orang surau ni pandai. Mana kekah tu dia masak dulu. Kan? Masak. Jadi bila kita ada sembelih-sembelih, ini kekah, okey kita masak. Menjelang zuhur, lepas solat zuhur kita makan sama-sama. Makan daging kekah. Ini nazar. Nazar ni jangan bagi orang yang bernazar korban, tak boleh. Kita sedekahkan semua kepada fakir miskin tadi, layak menerima dia. Jadi saya tengok setiap masjid ni sekarang satu kebiasaan tuan-tuan. Lepas menjelang zuhur itu dia orang masak kan, betul tak? Dia masak fresh lagi tu. Kalau kambing tu, kambing
apa nama tu, kambing masak apa, kari kambing, fresh kan itu. Daging kurban ni fresh kan, kau harus beli, ya. Termasuklah juga kekah, alhamdulillah, semua kita dapat. Lepas itu kita salat zuhur, lepas salat zuhur takbir muhajir. Jadi setiap selepas salat zuhur kita pada hari 10 tu setiap selepas salat fardu bertakbir. Hingga pada hari besoknya, satu hari tasyrik, 2 hari tasyrik dan 3 hari tasyrik. Selepas waktu asar terakhir sekali kita bertakbir. Kalau yang malamnya malam Ahad nanti, sekarang malam Sabtu belum takbir lagi kan? Tapi besok malam kita dah takbir. Bukan malam Isnin. Malam Isnin. Malam ini kita belum takbir lagi. Malam besok, malam Arafah pun malam Ahad tak takbir lagi. Tapi malam Isnin tu, mana selepas tenggelam matahari, takbir itu takbir mutlak. Mutlak maknanya kita bertakbirlah di mana-mana tempat yang apa katanya, yang bersih dan juga yang baik. Termasuk kalau kita dalam perjalanan di dalam kereta masa itu disunatkan, digalakkan, amat digalakkan untuk bertakbir. Termasuklah kita di bilik-bilik tidur kita, sebelum tidur tu ada katil tu, takbir dulu. Terletak tengok tu huruf apa ni atas tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Datang isteri tengok, suami ku ni takbir atas katil pun dah orang tua ni kurang tarbiyat agaknya. Itu okey tu betul. Malam hari raya mana-mana tempat takbir. Ada satu kawan saya, dia selalu dia pergi duduk Gombak, dia kerja di UAE di kampung kat Negeri Sembilan. Kalau hari raya tu dia malam hari raya baru dia balik, sedekat je kan. Ya, dekat je, lebih banyak kan. Tapi bila balik malam hari raya tu, masuk maghrib masih ada atas kereta. Sebelum sampai Seremban, dia takbir dengan isteri dan anak-anak dia. Walau hari raya Idul Fitri, dia tak lagu raya tau. Walaupun hari Idul Fitri, hari raya Tuhan tu, takbir. Bukannya dia kata yang lagu raya tu, yang apa lagu raya tu, balik kampung. Bukan tu. Dia takbir. Alhamdulillah kereta dia tak pernah aksiden. Alhamdulillah berkat. Itu memang diberkati lah rasanya ya. Kalau kereta yang diberkati, insyaAllah kita selesa. Rosak pun tak ada tengah jalan. Kata orang masa dia pancit tu, masa di rumah senang kita, ataupun dekat-dekat kedai tayar wajib tu masuk kedai tayar terus kan. Sedang-sedang tempat-tempat yang sunyi, dia susah dia kan. Jadi semuanya diberkati keretanya, dan bila dia jual keretanya itu pun senanglah. Orang suka sebab rekod dia tak pernah isi. Alhamdulillah. Dia ganti kita, dia jual senang. Alangkah baiknya tuan-tuan, puan-puan, hadirin rahmati Allah sekalian, pada malam hari raya itu kita takbir dalam bilik-bilik juga, bilik-bilik tidur kita, takbir atas katil. Bukankah itu juga insya-Allah akan memberkati tempat-tempat bilik tidur kita dan juga tempat-tempat katil kita. Alhamdulillah. Dan selama ni kadang-kadang ialah kita baca Al-Quran dan tidur itu dah, tapi ini masa kebetulan apa ni sempena dengan hari raya Idul Adha ni, memang digalakkan untuk bertakbir takbir mutlak ni, maka kita buat dengan sebaik-baik. Sebaik-baik. Cuma saya minta jugalah kalau boleh kita takbir ni elok-eloklah baca kan. Semuanya saya tengok elok-elok, cuma saya terkadang terdengar di mana-mana surau, bukan di surau ni lah,
Yang terakhir tu macam seolah-olah tak berapa kena dia punya tu. Yang terakhir tu kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Okey. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu tak okey. Mana pula datang ilham? Sedangkan baris tu tengok Allahu Akbar walillahil hamd. Walillah bagi Allah, lillahil bagi Allah, lillahil hamd. Alhamd, segala puji. Panggil bagi Allah segala puji. Mungkin barangkali kadang-kadang dengar orang lain baca walillahil hamd, walillahil hamd. Sedang ilham tu macam seolah-olah ilham kan. Tapi bukan hil hamd. Walillahil hamd. Tengok dia punya tulisan tu. Bila kita tengok tulisan tu, kita senang nak betulkan, nak tasihkan dia. Jadi itu yang dikata apa nama tu, nak baca dengan betul tu tengok tulisannya. Kalau sekiranya dia Allahu Akbar berhenti Allahu Akbar lah, berhentilah. Tapi kalau sambung tu eloklah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau berhenti kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti kan? Kalau sambung tu cara sambung tadi lah Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi dalam hadirin rahmatullah. Itu kemudian yang panjang-panjang tu lagi yang kita dengar tu. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kata-kata nak dia punya balik tu insya-Allah boleh dan kita tengok dia punya. Jadi paparkan sikit ni tadi betul-betul dia punya baris kan. Sebabnya saya melihat tuan-tuan ya. Bacaan-bacaan ni sama ada dia Al-Quran memanglah terbaik sekali, kita kena baca lah apa tu yang baik-baik kan. Wartil Al-Quran tartila, bacalah Al-Quran tu dengan sebaik-baik bacaan, dengan bertajwid. Kemudian yang ini zikir-zikirnya pun eloklah baca dengan yang tepatnya supaya lebih tepat dan maknanya pun betul kan. Sebab saya tengok pembacaan ni ya, tuan-tuan komponen dia banyak yang berkait-kait dengan macam ni. Pertama kita cuba tengok fasahahnya. Fasahahnya tu termasuk juga selain daripada itu makharijul hurufnya, tempat keluar huruf tu kan. Kemudian tajwidnya. Tajwidnya tu kan kalau sekiranya zikir tu kalau tajwid elok juga lah kan. Kalau pun tak, Quran ni memang bertajwid. Kemudian yang satu lagi selain daripada bunyinya itu sifat huruf, tempat keluar huruf, fasahahnya tu, tajwidnya, kemudian panjang pendeknya itu juga, matnya tu kan. Kemudian apa namanya barisnya. Barisnya tu kadang-kadang ada betul dia punya bunyi huruf tapi barisnya tak salah. Barisnya tak salah sikit. Tak tahu kan? Boleh tak saya contohkan satu istighfar kita yang selalu kita baca? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa Astaghfirullahalazim allazi. Kita dah baca astaghfirullahalazim allazi, al-azim allazi kan? Berkata astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kadang-kadang dia baca wal hayyul qayyum. Qayyum itu betul. Dia baca qayyum baris atas.
Wal hayyu tu baca baris depan. Pada sebenarnya sama dia tu ataf. Wal hayyal qayyum. Wal hayyal qayyum. Ada kata macam wal hayyul qayyum. Qayyum baca ke atas, tapi hayyu tu di depan. Sebab al hayyul qayyum tu kan sama-sama sifat yang ataf kepada al-azimah ni. Jadi fasalnya betul, makhrajnya betul, tapi barisnya salah. Jadi astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Misalnya saya contoh luar lah, saya pun ada memahami dia, tapi kita ni masing-masing ada betul kan? Mana-mana yang kita rasa kita boleh betulkan itu kita sampai-sampaikan. So kita masing-masing ada kelemahan. Kita masing-masing ada kelemahan. Jadi itulah tadi yang kita nak tengok. Takbir ni biar berkat, tapi itu kita baca betul-betul. Itu yang saya nak contoh kan. Kita baca betul-betul. Untuk itu saya kembali kepada tajuk yang disuarakan tadi oleh setiausaha kita tadi. Yang mana bahawa terimalah korban ya Allah. Sama-sama sekali dilihat dari cerita tu, cerita anak Nabi Adam, Habil, takwa, ikhlas dan korban yang terbaik sekali. Ya. Kemudian doa. Rasulullah pun dia berkorban, dia berkorban tu dia berdoa juga. Dan berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbana taqabbal minna. Terimalah korban kami ya Allah. Okay. Jadi dengan demikiannya kita usaha ni, insya-Allah korban kita akan diterima dengan ketakwaan semata-mata menghampirkan diri kepada Allah. Iaitu qarraba, dari menghampirkan diri, qarraba yuqarribu qurbana, menghampirkan diri kepada Allah semata-mata berkorban kerana Allah, ikhlas kerana Allah, usahakan yang terbaik, yang sempurna. Mahal sikit pun tak apa kerana Allah. Mana yang paling sempurna, lebih duit tak apa, bagi 10, berapa puluh aja karena kita nak bezakan berapa puluh ya, dapat yang kurus, eloklah berapa puluh yang lebih ni dapat yang gemuk, yang sehat. Okay. Kemudian yang lain-lain yang disebutnya, iaitu doalah kepada Allah agar Allah menerima korban kita, insya-Allah. Maka kebaikannya kita dapat setiap helainya, rambutnya, ya, hewan sebenarnya pun satu kebaikan. Allah SWT mengampunkan dosa-dosa orang korban sebelum mencecah darah 9 korban ke bumi. Allah telah ampunkan dosa-dosa mereka, dan Allah beri juga iaitu sebagai kenderaan di akhirat nanti. Korban ini makin besar tu waktu, makin besarlah kenderaan kita di sana nanti, insya-Allah. Jadi saya mengajak tuan-tuan, perempuan bisa kita telah sampai kelewat sikit, mohon maaf banyak. Untuk sempurna hari raya kurban ni, saya mohon maaf, ampun kepada Allah banyak. Dan kita berjumpa lagi insya-Allah selepas hari raya kan, minggu ke-2 dan minggu ke-4 insya-Allah. Dengan iaitu kembali kepada kitab kita. Sehari ni, hari malam ni tadi kita sempurna hari kurban ni juga sentuh sedikit lah ibadat kurban ni, insya-Allah taala. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf jika ada kata yang terkasar bahasa, tersilap kata, ya, tersilap manusia biasanya, tetap mohon ampun kepada Allah dan mohon banyak. Qul qad hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu wa yaghfirul mustaghfirin wa ya najiyal mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعدي تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطرود ولا محروما امين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعدي تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما امين يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.